Aku nampak Yaman, kalian akan menduduki Yaman. Aku nampak Kisra Parsi, kalian akan menduduki Kisra Parsi. Aku nampak Rom, kalian akan menawan Rom. Yang mana Parsi dan Rom ketika zaman itu, ketika zaman Nabi di Mekah ni dan di Madinah, Rom saya dah 1400 tahun berkuasa. Kita campur Rom Barat, Rom Timur lah. Parsi lagi lama, daripada zaman Yunani lagi, dia dah sezaman dengan Yunani lagi lama, 2100 tahun. Dan Rasulullah boleh khabar dekat sahabat, kalian akan kalahkan Parsi. Dan ketika itu mereka ni tengah bersedia untuk kemudian nak dikepung oleh tentera terbesar tanah Arab. Tapi sahabat radhiyallahu anhum mereka boleh beriman kepada Nabi SAW. Hadza huwal iman. Inilah dia iman. Inilah dia iman. Iman ni bukan kita tahu, bukan benda kita tahu, tapi kita yakin. Memang kita nak kena ada yakin. Yakin yang memang yakin yang benda yang memang tak logik kita yakin. Syurga, neraka, benda yang tak nampak dan kita nak kena yakin. Kita tak nampak elektrik, tapi kita yakin ada elektrik kan. Kita tak nampak angin, tapi kita yakin ada angin. Sebab kita boleh rasa kesan angin tu. Bila angin tu terbang, kita nampak butir pasir tu terbang. Tapi kita tak boleh. Kenapa kita tak boleh nampak langit dan juga bintang-bintang yang didirikan tanpa tiang? Itu sebagai tanda adanya Allah. Itu sebab dalam Quran 60%, 70% adalah ayat berbicara tentang melihat alam. Sebab alam ini, kata Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Maknanya something big yang memang hebat dan sebagainya. Allah Ta'ala, zat yang luar, zat yang maha agung dan sebagainya, tersembunyi. Aku ingin dikenali, maka aku ciptakan langit dan bumi. Syekh Wahbah Zuhairi dalam ditafsirkan ayat pertama surah Al-Hadid, dia bawa hadis kursi ni. Dia cerita tentang ayat-ayat awal surah Al-Hadid ni, cerita tentang Fatirus samawati wal ard, langit dan bumi dan sebagainya, bintang-bintang dan sebagainya apa semua. Untuk kita tengok macam mana kita boleh yakin dengan adanya elektrik. Bila kita on, lampu terang. Kita off, lampu tak ada. Dan kita yakin ada elektrik. Kita yakin ada angin. Kita nampak sebagainya. Apa lagi? Daun-daun ni apa tu, kita tahu ada angin. Benda kita tak nampak pun, tapi kita tahu ada. Kita yakin ada sakit, ada bakteri dan sebagainya dalam. Kita tak nampak, tapi kita yakin. Nabi kan masa dia berdakwah mula-mula kan, orang yang mula-mula peluk Islamnya isteri dia lah kot kan. Khadijah. Lepas tu dia berdakwah tu, orang yang lepas tu family dia ke kawan-kawan ke siapa? Family dulu. Family, kemudian wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat kamu. So, Nabi start dengan Khadijah. Khadijah lepas Nabi turun, Khadijah dah ikut. Apa saja yang kau suruh aku cari. Kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Abu Bakar ni ada ni lah, ada khilaf lah. Siapa yang nombor 2? Saya Sayyidina Abu Bakar, kan Sayyidina Abu Bakar. Itu bapak saudara dia lah. Sayyidina